tidak memegang tripod. So aku ada beli barang baby. Lepas tu, oh by the way baby aku dah 2 bulan. So aku tepaklah barang-barang dia sikit. Pasal dengan macam aku beli barang-barang untuk macam bukan nak travel, macam untuk jalan lah, pergi jalan-jalan. So macam aku tak payahlah macam bubuh. Lepas tu dalam Tupperware je susu dia yang untuk pergi travel yang kecil-kecil tu. So aku beli dekat Shopee. Aku sebenarnya macam tak adalah macam teringin, tak adalah macam nak buat haul sangat pun. Dah aku beli macam-macam. So macam aku beli ikut je lah kan. So mana-mana yang nak cari barang baby ke, untuk travel ke, untuk first time mom macam aku yang tak tahu ni, bolehlah tengok video ni. Okay. So sebab nanti bulan 2 aku nak balik Ipoh. So macam sepanjang highway, sepanjang jalan tu nak stop kat RNR ke, nak bancuh dalam kereta ke. Sebab aku memang baby aku fully susu formula. So kena packing susu dia dengan air panas dia, dengan tak apa wear untuk susu dia. So aku belilah benda-benda tu semua lah. So mari kita mulakan boxing barang-barang Shopee. Mari kita letak dulu kat sini. Sini macam lighting cantik sikit. Tak boleh letak pula. Okay, first aku beli ni pasal yang pertama lah. Aku beli ni set. Kalau ni apa? Oh ni topi. Topi baby. Aku beli 3. Sama. Dia macam dot pokan-dot macam tu lah. Aku beli 3. RM1 je. Lepas tu kenapa dia bungkus asing? Apa? Oh, yang ni yang apa tu, set basuh-basuh dia tu, macam brush untuk travel punya tu. Kenapa dia bungkus asing? Sebab dia dalam bekas tu. Aku ambil yang ni sebab dia dalam bekas tau, ada bekas asing macam ni. Tengok, senang kan. Dalam dia tengok, dia ada klip kat sini. Lepas tu sekejap, buka. Oh, tepi ni pun ada juga klip. So buka, dia ada yang macam ni punya. Lepas tu inilah biasalah benda ni kan. Lepas tu nak letak sabun liquid detergent, nak letak apa benda, sabun botol baby tu. Lepas tu yang ni yang untuk basuh botol, yang ni untuk puting. Best menarik lah benda ni. Sangat praktikal. Sebab apa aku beli benda ni, masa hari aku pergi minggu lepas, aku ada pergi rumah kakak aku tau. So macam aku nak basuh botol dia, aku kena macam bawa satu botol pump tu, aku guna bizu punya tau. So aku beli botol besar tu, kena bawa. So yang ni aku tak perlu lah, sebab boleh isi di dalam ni kan untuk basuh. So saya suka baju fashion tu, saya suka. Lepas tu yang ni ni window punya kain. Kabut lah aku ni. Ni window punya kain. Saya ambil brown bee. Yang window punya kain tu, tak nak bagi panas tu. Sebab kereta aku macam tak adalah tinted sangat. So bila baby naik kereta tu, dia macam panas kan kat luar. So dia macam ni, terai. Aku lupa lah ni terai. So dia letak dekat tingkap pintu tu. Dekat tingkap. Dia tak tahu lah ni macam mana nak pasang. Nantilah aku pasang benda ni. Aku rasa ni maybe suction dekat tingkap tu. Lepas tu yang ni mungkin nanti aku tengok tutorial nak pasang macam mana. Sebab aku pun tak pasti.
Aku akan letakkan link dekat description. Kalau apa nak beli, apa tekan situlah kalau apa berminat nak beli. Oh, topi dia. Topi dia. Aku beli corak bear. Corak bear. Comel. Dia newborn until berapa entah tak tahu lah, tapi newborn so aku just ambil je lah. Comel, lembut sebab dia kalau pergi KK kan, kepala dia macam terdedah lah, rambut dia cacak-cacak macam kulit durian. So kita tutup sikit kepala dia kalau pergi check up ke, kalau keluar ke kan. Dan tak adalah macam terdedah je kepala dia tu. So kalau keluar malam ke pergi makan kan, taklah terdedah je kepala. So yang ni yang macam pusing-pusing. Yang ni bebe. Ni pun bebe juga, tapi dia macam pattern macam ni. Dia macam ni. Dalam dia tak ada. Dalam dia macam tak adalah macam nampak murah, sebab dia still jahitan dia cantik tau. Macam tak adalah berbenang-benang, berbulu-bulu kan. Nanti macam tak elok benda tu. So cantik. So saya beli 3 colour. Okay. Hasil kedua. Oh, ni saya tahu ini apa. Sebab nanti lagi 2 hari baby nak kena pergi cucuk 2 bulan. So macam aku pun carilah dekat thread kan, preparation untuk cucuk baby 2 bulan. Apa nak kena ada, sebab orang cakap nanti demam lah, apalah apa semua. So aku pun jumpa solution ni. So siapa yang nak cucuk baby 2 bulan ke 4 bulan ke apa, kalau nak pergi check up baby yang macam takut baby tak sihat ke, takut baby macam beragam ke apa kan, dia pun kata dekat thread tu, banyak lah thread, aku taklah nak kredit semua benda kat sini. Epsom salt tu, aku pun beli brand yang ni juga, tapi dia ada satu lagi brand yang warna macam pink-pink tu, nanti aku letak gambar. Dia yang tu, dia pun cakap yang tu lagi high grade, macam grade AA lah. Tapi aku beli yang biasa je lah yang ni. Tapi yang ni pun okey lah, sebab kakak aku guna untuk Aryan, anak dia. Okey, Alhamdulillah lah. So aku pun ambil je yang ni. Alah dia ni kan, ni 1.2 kilo dalam berapa belas, RM18 kot rasa. So boleh lah. So aku macam buat preparation. Aku tak harap lah, aku minta jauh lah kalau demam ke apa. Tapi standby lemon. Dia cakap mandikan baby dengan Epsom salt campur dengan lemon, mandi balik per check up tu. Lepas tu jangan pakaikan baju, macam biar je dengan pampers dia juga. Lepas tu pantau dia punya suhu. So aku pun macam dah belilah termometer. Termometer yang orang panggil yang cek suhu tu. Tapi termometer yang macam klinik punya tu lah. Aku beli juga termometer, sebab aku pun takkan nak rasa ni, mana aku tahu nombor berapa ada kat day aku, ada dekat tangan aku pula kan, suhu dia berapa. So aku pun belilah termometer. Ya Allah, buka. So aku macam beli juga apa, cool fever. Yang cool fever baby tu dia pun cakap kalau badan baby panas macam tempek kat ketiak dia lah, cool fever tu. Okay. Ni dia 1 kilogram. So bubus macam 1 scoop tu, tak ada banyak mandian dia. Oh, baby I jaga sekejap. Tu dah diam balik dah. Lepas tu, ni cool fever aku beli. Aku beli cool fever baby yang warna pink tu, sebab aku macam risau. Aku risau sangat-sangat kalau dia demam. Aku takut, tapi yang mudah. Yang ni, aku beli dengan ni sekali, minyak telon dia. Aku pakai minyak telon yang ni, aku tak pakai yang my baby tu. Saya pakai yang baby ku ini. Inilah aku fever pink baby ni. For babies. Inilah baby.
macam baby aku tak ada pakaikan macam banyak sangat barang-barang cream lotion tu, sebab kulit dia pakai macam muda. Kulit dia pakai macam muda lagi lah, nipis kan macam kita kan. So macam aku bila habis mandi tu, sapu bedak dekat badan dia. Lepas tu nappy cream kalau dia ada rashes ke apa, bubuh yang tu. Lepas tu terus letak terus letak minyak telan kat perut dia. Dekat perut dia urut, lepas tu dengan dekat tapak kaki dia. Tu je. Lepas tu minyak rambut Tropica kot kosa yang macam nanti aku letak link. Sebab aku pun tak tahu nama dia apa, aku lupa. So next, ni adalah apa? Oh, ni aku rasa maybe wet tissue kot. Wet tissue ni aku dulu sekarang aku guna bizu-bizu. Aku kebanyakan aku yang macam gila bizu-bizu tu tak? Barang baby banyak gila bizu-bizu sebab macam orang kata okey, tapi bila once aku dah pakai, aku tak akan repeat dia punya bizu-bizu wet tissue tu. Sebab dia macam tak basah sangat, tak lembab tau. Macam bila kita nak wipe kan, dia tak basah. So aku try lah brand apa ni, Foam Soft. Aku try brand ni, Foam Soft. Aku beli 10 paket. Sebab yang bizu-bizu dia tak basah sangat. Lepas tu aku rasa geram. So setiap kali aku nak guna wet tissue bizu-bizu tu, aku mesti kena percik dengan air dulu. Satu pieces tu pek baru aku boleh lap. Sebab dia tak basah. So aku macam sikit hati. So ni last parcel. Ni bag aku untuk pergi shopping mall, untuk jalan-jalan. Dia tak patut susu dia, barang-barang Pampers dia. Sebab sekarang ni aku guna beg tangan tau, untuk letak segala barang dia kalau pergi jalan-jalan. Barang aku yang boleh muat hanyalah beg duit aku, telefon aku pegang chain je, kurang poket. So aku nak asingkan barang dia, aku nak galah beg kat belakang ni. Ni dah aku buka, berminat. Dia macam ni, dia macam beg sekolah, tapi bukan beg sekolah lah. Dia bag untuk apa, diaper bag lah orang panggil. Dalam dia, kejap aku tunjuk. Dalam dia yang ni lah. Tengok dia ada zip kat sini tu, boleh buka. Wah, susah. Tu boleh lah letak kat sini kan, barang-barang dia. Mak, anak saya nangis. Okay, dalam dia macam ni lah. Kita boleh letak lah, awak tak fokus. Macam tu. So boleh letak lah barang-barang ni kan. Tu Pampers dia punya baju spare dengan minyak Thailand dia. So ni semua barang yang telah aku unboxingkannya. Nanti aku bagi tahu yang mana yang okey. Nanti aku pasang ni dekat tingkap, aku taruh gambar, okey. So tu je lah barang-barang baby yang aku beli untuk pergi check up, preparation untuk pergi check up dengan untuk preparation aku balik Ipoh nanti. Sepanjang perjalanan ini itu sahaja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe saya. Okay, jumpa anda di next video. Adik tengok sini. Masam. Okay, bye.